Adakah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita teka? Cuba je buat, mana yang mendatangkan hasil, kira untung. Mana yang tak dikira, let go je lah. Adakah Tuhan sezalim itu? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Surah Al-Ghashiyah adalah surah yang menceritakan tentang tempatnya bagi orang-orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala klasifikasikan dalam suratul A'la, yakni syurga dan neraka. Kalau dalam suratul A'la Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang golongan kafir, yang mana mereka itu adalah golongan yang bal tu'thiruna al-hayatad dunya, yang sentiasa cenderung terpengaruh dan berusaha untuk kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan mereka tahu kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Dalam permulaan surah Al-Ghashiyah, 9 ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang golongan yang masuk neraka kerana amalnya, dia itu bukan tak ada amal, dia ada banyak amal, tapi amalannya adalah nasibah, sia-sia, letih semata-mata. Sedangkan yang masuk syurga itu adalah orang yang usahanya lisa'iha radiyah, usahanya adalah usaha yang diredai. Wujuhun yawma idzin na'imah, wajah mereka dihurung dengan keceriaan, penuh rasa nikmat. Kita boleh bayangkan satu keadaan di mana satu orang yang dia berusaha, macam-macam dia buat, dan kemudiannya dia mengecapi, di hujung dia mengecapi kejayaan. Like satu orang yang dia menyiapkan satu proposal, studies, case studies, calculation and everything, yang mana hujungnya menghasilkan keuntungan yang besar, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai rabihat tijarah. Betapa untungnya perniagaan ini. Lisa'iha radiyah, mereka itu berjaya dengan usahanya. Usaha mereka mendatangkan hasil. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita teka? Cuba je buat, mana yang mendatangkan hasil, kira untung. Mana yang tak dikira, let go je lah. Adakah Tuhan sezalim itu? Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Allah suruh kita minta. It is very straightforward, tuan-tuan. Yang mana hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah suruh kita usaha untuk hidayah. Allah tak berkias-kias dalam bab ni. Allah perintahkan kita untuk minta supaya Allah tunjukkan, bukan orang lain. Tak ada orang lain yang boleh tunjukkan bagaimanakah hidayah dan bagaimana pula jalannya yang benar, melainkan mesti minta kepada Allah. Bahkan sebelum ayat itu, Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan i'tiqad kita, pegangan kita, dengan menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan, hanya kepada Engkau aku menyembah. Allah Subhanahu Wa Taala luruskan dulu pegangan kita, i'tiqad hati kita, that Allah lah tempat kita minta. And now apa yang kita kena minta? Minta jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. So jalan yang benar ni siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adakah Allah rahsiakan daripada kita? Tidak sama sekali. Allah tunjukkan macam mana kau nak berusaha, dan usaha kau itu mendapat tempat di sisi Allah. None of any usaha yang Allah ajarkan, Allah tunjukkan, sama ada melalui Al-Quran ataupun melalui Nabi SAW, tidak ada satu pun yang kalau kita buat, tiba-tiba Allah kata, hari tu aku ada cakap begini tapi aku dah cancel. Tidak, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi dirinya, tidak juga menzalimi hambanya. La yukhliful mi'ad. Allah itu tidaklah memungkiri janjinya. Bila Allah kata, buat ini aku gandakan begini, buat ini aku jadikan begini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut ud'uni astajib lakum, mintalah daripada aku, akulah yang kabulkan, akulah yang penuhi permintaan itu. Maka ketahuilah, untuk menjadikan sa'iha radiyah, usaha kita ini usaha yang Allah redha, maka ia mesti melalui
mesti selari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u